Bunga mekar harum mewangi, mekar indah di taman syurga. Mulakan bicara setulus hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Sayyidah Nafisah Amani binti Anwar. Saya dari tingkatan 5. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan yang terletak di Kampung Padang Tembesu, Tumpak, Kelantan. Nombor kod sekolah saya ialah DEA 6364. Sebagai pecinta buku, saya amat teruja untuk membawakan anda semua menyalami isi dan karya yang menarik bertajuk Izinkan Aku Bersujud. Hasil nukilan daripada Tias Effendi, buku ini diterbitkan oleh Pelangi Novel pada tahun 2010. Ia mempunyai 245 helaian bercetak. Buku ini juga berharga RM14.90 di Semenanjung dan berharga RM15.90 di Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan sangat berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang remaja iaitu Zafrin yang berusaha kembali ke jalan Allah setelah hanyut dalam dosa silam. Dia bekerja sebagai seorang perawat. Dia dilahirkan dalam keluarga yang berada tetapi dia tidak bahagia kerana ibu bapanya yang terlalu sibuk. Hal ini membuatkan dia mudah terpengaruh dengan dunia sosial yang melalaikan. Namun kehidupannya berubah apabila bertemu dengan Fahia, salah satu korban perang Lebanon yang sedang menerima rawatan di hospital tempat Zafrin bekerja. Pertemuan antara mereka menjadi titik tolak permulaan perubahan Zafrin. Fahia berpribadi alim, beriman dan berpegang teguh dengan ajaran agama. Sikap Fahia yang sentiasa menegur dan menasihatinya dengan penuh hikmat dan sabar membuatkan dia perlahan-lahan insaf. Fahia menjadi seorang insan yang membuka jalan kepada Zafrin untuk mengenali Allah dengan lebih dalam dan merasakan keindahan menjadi hambanya. Dalam proses hijrah, Zafrin diuji dengan banyak cabaran seperti kehilangan kawan, dihina dan dikekang oleh keluarganya yang sukar menerima perubahan dirinya. Namun semangatnya tetap kuat kerana dia yakin bahawa Allah sentiasa ada untuknya. Dia mula mendekatkan diri dengan solat, Al-Quran dan ilmu agama. Dia juga belajar menutup aurat dengan sempurna, menjaga pergaulan dan memperbaiki akhlaknya. Akhirnya dia berjaya menggapai ketenangan yang dia cari selama ini. Dia yakin bahawa dunia hanyalah sementara dan kehidupan sebenarnya adalah apabila hidup bersandarkan kepada Allah. Dia juga berjaya memuja ibu dan ayahnya mendekati Islam dan menerima dirinya yang sudah berubah. Buku ini syarat dengan nilai pengajaran tentang nilai taubat, keinsafan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Buku ini juga memberi inspirasi kepada pembaca supaya sentiasa memperbaiki diri dan menghargai peluang yang Allah berikan untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, novel ini sangat mudah difahami dan tidak membuatkan pembaca merasa bosan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.